Selamat datang ke Olimle, Olimpik Bendale. Kali ini kita berada di gelanggang pertandingan luncur laju. Pertandingan menemukan 3 peserta iaitu minyak, kicap dan sos. Di lorong kanan sekali adalah sos cili yakin. Di lorong paling kiri sekali adalah kicap lemak manis Faiza. Oh, saya mendapat berita bahawa minyak menarik diri dan lorong tengah diganti oleh Budu Cap. Wow! Perlumbaan akan bermula bila-bila masa sahaja lagi dan itu dia. Nampaknya Budu terus meluru laju ke hadapan dan cuba diikuti oleh kicap. Namun Budu telah memasuki laluan kicap dan kicap terus mengejar. Manakala sos apa sah statik kat situ dan semakin menuju ke penamat dan akhirnya Budu memenangi perlumbaan luncur laju pada kali ini. Kelikatan atau viscosity adalah ukuran rintangan dalaman sesuatu cecair untuk mengalir. Senang cerita, kelikatan ini adalah tahap kepekatan atau kemalasan sesuatu bendalih. Macam Budu, kelikatan dia rendah. Jadi dia ringan dan senang mengalir. Sos pula dia malas sebab molekul-molekul dia berpelukan dengan kuat. Jadi geseran dalaman dia tinggi, ini buatkan dia liat dan lambat mengalir. Jadi awak jenis Budu atau sos?